Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia. Ke anak cucu sentosa, murah rezeki, Alhamdulillah. Wah, macam kita pula yang nak kahwin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bicara saya pada hari ini bertemakan perkahwinan, membawa tajuk barokah dalam perkahwinan. Bila cerita pasal kahwin, semua seronok. Jangan suka sangat. Bila dah terdetik untuk berumah tangga, maka kenalah bersedia dari segi mental dan fizikal. Proses untuk berumah tangga itu juga bukan satu perkara yang mudah. Ianya menuntut pengantin lelaki untuk bekerja keras bagi mencukupkan mahar dan hantaran seperti yang telah dijanjikan kepada pihak perempuan. Bila sebuah soal mahar dan hantaran, di sini ada dua perbezaan yang selalu kita keliru. Mahar merupakan satu pemberian wajib oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Manakala hantaran merupakan satu budaya masyarakat, iaitu berbentuk seperti wang tunai dan barang hantaran ataupun sebuah hati yang diberikan oleh pengantin lelaki kepada keluarga perempuan secara ikhlas. Tetapi malangnya, tren hari ini seperti menjadi satu fenomena baru, iaitu meletakkan nilai hantaran jauh lebih tinggi, malahan seperti nak berlumba-lumba. Perlu kita ingat, perkahwinan merupakan satu ibadah dan ianya juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Wahai bakal pengantin perempuan, sepatutnya kamu sedari ketika kamu meletakkan mahar yang tinggi sedangkan lelaki itu tidak mampu, maka kamu telah hilang keberkatan dalam perkahwinan kerana kamu telah mempersulitkan sesuatu yang baik bagimu. Sedang pada hakikatnya, seorang perempuan memerlukan seorang lelaki sebagai teman hidup. Tetapi apabila kamu menolaknya gara-gara wang hantaran yang tidak memenuhi kemahuan kamu, padahal dia adalah lelaki muslim yang soleh, maka rugilah kamu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Hari nikahi Aisyah." Maksudnya, sebaik-baik pernikahan adalah yang dipermudahkan maharnya. Riwayat Ibn Hibban. Ibu bapa pula haruslah meletakkan nilai sesuatu hantaran mengikut kemampuan bakal menantu. Kenapa nak letak hantaran mahal-mahal? Mereka itu nak bina masjid, bukan nak bina Taj Mahal. Ingat, jangan kita pandang rendah terhadap menantu kita yang kurang mampu. Mungkin dia miskin harta, tapi kaya jiwa dan boleh membahagikan anak gadis kita. Malah, dia layak akan menanggung makan, minum, pakai dan dosa anak kita. Iyalah kan, yang nak kahwin tu anak kita. Yang nak hidup bersama dengan dia pun anak kita. Ada enggak ada, yang penting kita ketawa. Sekarang miskin, siapa tahu esok kaya. Kita tak nak anak menantu ni berhutang kelina pinggang. Perkahwinan bukan untuk sehari dua, malah akan ada episod demi episod yang akan ditempuh. Kita tak nak menantu ni dikelilingi hutang yang tak berkesudahan. Sebab apa? Selepas perkahwinan nanti, semakin berat tanggungjawab yang akan dipikul. Jangan sampai terjadi seperti kisah, ada duit abang sayang, tiada duit abang melayang. Untuk bakal pengantin lelaki pula, janganlah kamu mengambil kesempatan dengan meremehkan harga mahar dan hantaran tersebut dengan pemberian yang ala kadar, kerana ianya merupakan bentuk perhargaan yang memuliakan wanita. Iyalah kan, pihak perempuan pun nak juga buat majlis kahwin untuk meraihkan pasangan baru berkahwin. Tapi, buatlah mengikut kemampuan. Tujuan mengadakan majlis perkahwinan adalah untuk menyebarkan berita tentang perkahwinan. Ia bagi mengelak fitnah yang mungkin dilemparkan kepada pasangan yang baru berkahwin. Selain itu, janganlah berlaku pilih kasih dengan hanya menjemput golongan tertentu sahaja, kerana perkara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud, seburuk-buruk makanan ialah makanan dari majlis kenduri kahwin yang hanya dijemput orang kaya sahaja. Orang fakir dan miskin tidak diundang untuk makan bersama. Hadis riwayat Bukhari. Jadi,
Pemudahkanlah urusan perkahwinan, elakkan pembaziran. Yang penting adalah keberkatan. Semoga kita memperoleh keluarga yang mawaddah, warahmah, jannatul sakinah. Alam rumah tangga, biarlah sampai ke alam syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Sungguh sedap buahku ini, buah dimakan begitu cepat. Berakhirlah sudah acara ini, semoga boleh memberi manfaat. Sekian, saya Dahi Marsha. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.